contoh lah kita cakap tadi, kita nak simpan duit kan. Kita nak simpan duit kata 100k. Katakan umur kita 40. Kita nak pencen pada umur 60. Kita ada 20 tahun. 20 tahun tak? 20 tahun untuk kita kerja, betul tak? Untuk simpan. Adakah kita boleh simpan 100,000 selama 20 tahun? Cuba bahagi tuan-tuan. Cuba bahagi. Katakan kita cakap kita nak simpan 100k lah. Dalam masa 20 tahun bekerja, katakan umur kita 40, kita nak simpan selama 20 tahun. Berapa sebulan kita kena simpan? 100,000 bahagi dengan 12, bahagi dengan 20. Kita kena simpan RM416. 400 RM, RM416 per month. Kalau kita nak simpan 100,000 sepanjang pekerjaan kita, kita kena simpan RM416 tuan-tuan. RM416 sebulan untuk saving sendiri ya. Saya cakap saving sendiri. Tetapi dengan hibah takaful, kita nak buat 500,000 dekat sini tuan-tuan. Hari ni katakan umur kita 40 dekat biru ni hibah takaful. Katakan kita umur 40 kita hanya spend RM150 saja per month untuk buat 300, yang baru ni saya kira 400k.